Ramai ingat bila badan kita sihat, kita tak perlu ambil vitamin C. Tahu tak, badan kita bagi signal halus bila vitamin C dah makin kurang. Antara tanda-tanda badan kita kurang vitamin C, lagi-lagi pada masa musim virus ni. Yang pertama, kita cepat kena sesama dan lambat baik. Ini kerana imun lemah sebab sel pertahanan tak aktif sepenuhnya. Yang kedua, you boleh perasan badan cepat letih dan lesu. Vitamin C ni dia bantu hasilkan tenaga. So bila kurang, badan pun slow mood. Yang ketiga, mungkin anda perasan gusi berdarah ataupun luka lambat sembuh. Sebab vitamin C ni dia penting untuk pembentukan kolagen dan pemulihan tisu. Yang keempat, you boleh perasan kulit pun kusam dan kering. Ini kerana badan kurang antioksidan untuk lawan radikal bebas. Semua ni tanda-tanda kecil, tapi penunjuk awal imun badan dah mula lemah. Jadi kalau you rasa ada tanda-tanda ni terjadi pada diri, janganlah tunggu sampai demam baru nak bertindak. Top uplah vitamin C setiap hari. Bantu imun sentiasa kuat, kulit sentiasa sihat dan badan kekal cergas. Nak dapatkan vitamin C yang selamat, semula jadi dan berkesan, boleh je tekan link dekat bio profile.